Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Sembang-Sembang Siswa Dari siswa untuk siswa. Hai, saya Mel. Dan saya Ashraf. We are your podcaster for today's episode. Guys, hari ni agak-agak kita nak bincangkan tentang apa Tajuk kita pada hari ini ialah Cinta Kampus. di mana kita nak tahu sama ada cinta kampus ni sama ada dia support system kita, menjadi support system ataupun sekadar dia mengganggu masa depan untuk siswa. Betul? Jadi kalau macam untuk episod kali ni lah kan, kalau Acap ada rasa tak macam tajuk ni ada relate dengan Acap sendiri? Bagi pandangan saya, macam presentation pula. Itulah tu. Untuk saya lah bagi saya, untuk pengalaman tu macam tak ada dah kot lah kan. Tapi tajuk ini dia sangat menarik tau Mel. Sebab apa? Betul. Sebab dia pasal cinta kampus. Cinta sebenarnya daripada mana-mana, daripada sekolah rendah lagi kita dah cakap pasal cinta apa kita panggil? Cinta monyet. Cinta monyet. Lepas tu sekolah menengah. Apa tak sama kan dengan cinta kampus? Dia nak kata sama macam tak sama. Dia macam ni. Dulu kan waktu sekolah rendah dengan sekolah menengah, cikgu asyik cakap je pasal monyet. Pasal monyet. Sorry lah Mel dia terover pula. Okay, bukan pasal monyet kita Maksudnya cerita pasal macam cikgu tu cakap nanti kalau kamu sama belajar, kamu akan jumpa lebih ramai orang situ. Yes. So jumpalah cinta tu dekat kampus. Tapi tak tahulah jumpa ke tak jumpa. Ada yang jumpa, yang tak jumpa InsyaAllah akan datang. Okay, tapi hari ni kita nak bincangkan pasal yang dah jumpa yang dekat dah jumpa. kampus. Jadi sama ada cinta yang dia jumpa dekat kampus tu adalah support system untuk dia ataupun mengganggu masa depan dia. Betul. Tapi kalau untuk saya lah kan, bagi saya tidak berpihak kepada kedua-dua tau. Okay. Sebab apa? Yang first, Mel cakap tadi ganggu masa depan. Okay, untuk saya cakap support system dulu. Support system dulu. Okay. Support system. Sebab kita akan ada dua situation lah. Ni pengalaman saya. Kita akan ada dua situation di mana kawan saya ada yang dia ramai je, tapi saya bagi dua contoh. Yang seorang tu waktu dia masuk dia tak ada siapa-siapa. Tapi dia sejak dah SEM 2, SEM 3, yalah hari makin hari kita makin kenal lagi ramai orang. Jadi dia ada sampai lah dia jadi jumpa. playboy. Tak. Okay. Macam awal sangat nak jadi playboy. Yelah sebab dia kata macam dia banyak jumpa orang macam tu kan. Kenalan dia kenalan. dekat poli ni. Okay. Daripada segi dekat kelas, daripada pergi kafe, kenalan dia. Nanti dia balik dia ceritalah dekat kalau kita orang lepak nanti dia ceritalah. Hari ni jumpa ni pasal awek ni kenal kawan perempuan. Okay. Lepas tu untuk yang first tadi yang saya cakap tu, sejak daripada dia kenal ada seseorang ni SEM 2 atau SEM 3 tak silap macam tu lah. Waktu tu lah dia dah cerita dengan saya. Dia macam dia kenal. Sejak pengenalan dia jadi lebih daripada kawan. Dia dengan perempuan dengan seorang perempuan tu dia jadi lebih. Sekarang dia dah jadi lebih daripada kawan lah. Sejak daripada hari tu dia punya result memang sebelum ni bukan dia masih, orang kata masih okey, pointer dia okey. Tapi selepas dia berkenalan, pointer dia semakin meningkat dan sekarang dia jadi top student. Wow. Dia Ni dekan. for real lah. For real. Ini contoh saya untuk for real. Okey. Itu yang contoh saya pertama. Contoh saya yang kedua, saya ada juga kawan yang dia mula-mula dia kosong je. Dia datang poli, dia belajar tu dia semua. Single lah, dia single. Lepas tu sampai sekarang dia dah ada someone. Macam keputusan dia macam makin merundung pula. Jadi so dia ada dua situation. Satu kawan ni bila dia ada someone, dia keputusan dia naik. Tapi bila dia ada seorang someone ni, tiba-tiba daripada top student tiba jadi dia low macam tu lah. Dia tak committed dengan assignment, pergi kelas, apa semua tu. Betul. Jadi sebabnya sebab cinta je lah. Disebabkan cinta. Pastilah. Mungkin sebab mereka akan kerap so, keluar. benda tu paling nampak kan. Kita nampak, kita as kawan, kita nampak lah walaupun kita tak sebilik dengan dia, walaupun tu kita nampak daripada segi perubahan. Bukan saya je yang cakap. Sebab kita kan lepak, so kita macam kau tahu tak yang si dia ni macam tu. So kita dapat feedback yang macam tu. Jadi kita as PRS kita simpan rahsia tu.
Cuma kita mungkin cakap mungkin dia adalah masalah-masalah tersendiri kan yang membuatkan dia ada kekangan daripada segi pelajaran. Jadi macam kita sebagai PRS hanyalah memberi cadangan, membantu, memberikan nasihat. Kalau macam ada rakan kita yang dalam masalah seperti ini, cerita kampus yang macam mengganggu masa depan dan dia tak tahu macam tak reti pula. dia tak tahu macam mana nak bahagikan masa dia dalam belajar, lepas tu bahagikan masa untuk bercinta at the same time. Betul. Tadi untuk yang pertama. Itu yang pertama lah. Yang kedua? Yang kedua tu kita pasal masa hadapan. Berganggu masa hadapan. Mengganggu masa hadapan. Tapi bagi saya yang tadi dua situasi yang saya bagi tu itu dah melambangkan kedua-dua situasi yang Mel bagi. Sebab betul. Apa? Sebab ada yang akan disebabkan cinta kampus menjadi seorang itu berjaya, dan ada yang disebabkan cinta kampus itu bukan dia tidak berjaya, cuma dia kurang berjaya disebabkan dia hilang fokus dia daripada segi dia selalu call. Dia macam terlepas sasaran dia yang sebenar, target. Dan kenapa asalnya dia datang ke IPT ataupun kampus untuk datang belajar. Tapi kita tak tahu niat masing-masing orang lain untuk kenapa kat situ. Sorry. Okay, minta maaf lah sebab kita memang buat kita dekat dekat kafe, dekat bakery. Dekat bakery. Dekat kafe ni so, lah. So orang pula kenal kita macam mana. Jadi dia hi guys. Jadi kita memang nak nampakkan situasi dekat kampus yang the real, macam mana panggil, the reality of student. Yes. Pada masa yang sama juga dekat sini ada juga saya dapat cerita yang diorang kat mana korang kenal? Dekat bakery terlanggar waktu beli roti mereka saling terlanggar waktu roti ambil Massimo. Roti. Alamak, mungkin kadang-kadang mungkin Gardenia kot. Saya tak ingat lah roti apa. Gardenia lah kan. Betul. Tapi berbalik pada tajuk kita kan, cinta kampus, support system atau ganggu masa belajar, ganggu masa hadapan sebagai student. Kalau bagi saya lah kan, kalau Acak tanya, lupa pula nak tanya. Macam mana pula? Lupa pula saya nak tanya macam mana pula pengalaman Mel sendiri ataupun orang kata bukan pengalaman lah, daripada Mel sebagai PRS mestilah ada orang cerita kan dengan Mel kan. Ada tak yang berkaitan dengan cinta kampus ni yang menarik? Okay, kalau bagi saya lah dia sebenarnya tak ada pengalaman pun, sebab saya basically tak sukalah benda yang kita tempat sama and then kita kenal kat tempat sama, kita suka tempat sama. Saya bukan not type of that. Saya suka jenis yang kalau kita suka orang tu, saya suka tempat yang jauh. Saya tak suka tempat yang sama. Tapi kalau this situation, saya dia lebih kepada macam dia berbalik pada niat. Kalau kita nak datang ke sini untuk belajar dan buat yang terbaik. Tapi kalau setakat macam nak datang and cari jodoh berbagai semua tu, it depends lah. Sebab diri masing-masing kan, diorang punya duit pun sendiri juga. Jadi kita tak boleh nak terlalu judge untuk benda tu. We listen, we don't judge. We just tengok je lah benda tu kan. Tapi cumanya kalau macam untuk topik ni, saya tak ada pengalaman tu. Tapi kalau macam kawan tu adalah, dia basically kalau perempuan ni dia banyak macam mana kita nak cakap dia kalau dia ada lover, dia ada someone yang seorang dia suka tu, sayang apa semua, panggil apa? Kekasih lah kan? Kekasih kepada segala. Okay, teruskan. Bila dia ada kekasih tu, jadi dia macam dia tak tahu nak bagikan masa. Itu pertama sekali yang saya tahu. Saya tahu lah, saya nampak daripada kawan saya sendirilah kan. Sebab dia terlampau obses dengan sama yang dia suka tu. Jadi dia macam fikir nanti ada time tu dia macam nak study ke, tak apalah, nanti je lah. Dia slow downkan benda untuk assignment apa semua. Jadi benda tu memang mengganggu lah masa depan. Tapi at the same time, ada juga kalau macam Mel dapat soalan daripada kawan Mel. Dia tanya, dia dah ada sama yang dia suka dah lama lah, dia orang dah lama together, and then tiba-tibanya dia macam dia tanya saya macam mana dia nak
ada sama yang ada sama yang dia suka ni, tapi dia tak nak orang tu kacau waktu dia study. Tak nak kacau dia buat assignment ke apa ke. Oh, Jadi faham. macam mana dia nak handle benda tu. Lagipun sebab dia macam baru dalam someone yang macam mana daripada friendship ke lover punya ni. Betul Jadi faham. dia benda tu baru untuk dia. Jadi dia tak tahu macam mana nak buat, macam mana nak handle. Lagi-lagi nakkan pula dia top student. Jadi dia tanya saya lah macam mana nak handle benda tu. And saya pun cakap kita boleh je kalau ada sama yang kita suka ke apa ke, it's not salah. Tapi kalau macam kita nak handle masa tu, kita kena bukan nak tak cakap orang yang kita suka tu it's not a priority, tapi back to basic, kenapa kita nak sambung study. So kita kena ingat balik our niat, our memang our target yang first tu lah. Jadi teruskan dengan target pertama tu. Masih orang yang sama tu orang yang sama, dia still ada je, cuma kita mungkin bagi tahu dia awak saya nak study kejap, saya nak buat assignment apa betul, ataupun nak lagi gempak kan, korang study sama-sama kan, ajak study sama. Kita kenakan situasi tu dengan cara yang betul. Ya, jadi tak adalah macam ada pihak sana tu rasa macam dia tak balas chat ke apa ke, tiba-tiba dah diturun curang. Aduh, ni malas ni malas. Apa tadi isu apa? Cu makan gerang, cucu makan gerang, kita gabungan jadi gerang. Dia tapi walaupun dia makan gerang. Kenapa makan kerang kan? Saya pun tak tahu sebab dia ada rang-rang. Dia ada rang-rang belakang tu. Dia faham. On the spot random random je. Sebab untuk walaupun orang cakap untuk isu curang tu tak sesuai pun sebenarnya. Kalau as boyfriend, girlfriend yang sekarang macam kita tak tahu lagi hala tuju dia, macam tak kumpul duit lagi, tak ada perancangan dengan orang tu sebab lagi. Sebab kita as student kan. Jadi kita macam tak serius lagi. Tak stable. Ya betul. Walaupun tak ada isu macam tu, tapi kita tetaplah nak jaga hati pasangan kita kan. Jadi itu antara isu-isu yang kita rasa macam akan mengganggu kita punya pembelajaran sebenarnya. Betul. Sebab basically memang senang kata kita as student. Bila kata as student, tanggungjawab kita memanglah kepada yang kita tugasan hakiki kita. Yes. Tapi Mel, bagi pandangan Acap jenis Ashraf. Saya forget lah Ashraf. Orang panggil dah Acap. Macam tu. Nama gram tak ada lagi mana. Bagi Ashraf pula, Ashraf tertarik dengan untuk cinta kampus ni. Ada orang yang memerlukan seseorang pada masa yang sama. Kan kita kan dah stres kan, kita macam buat kerja assignment banyak, lepas tu kita tak ada seseorang untuk kita bercerita. Betul. Itu penting sebagai contoh macam orang cakap biasanya anak sulung lah. Anak sulung dia macam tak ada tempat, macam nak call mak dia, orang cakap kalau boleh janganlah call mak sebab kita dah besar kan, so mak kita ada masalah yang tersendiri. Jadi kita macam kena independent. Ya betul, kita cuba untuk jadi independent. So kita perlukan seseorang sebab kita daripada kecil semua mak bapak uruskan apa semua kan, tiba-tiba masuk sini kita kena uruskan sendiri. Mungkin dengan cara itu yang membuatkan dia macam okey, aku kena cari seseorang ni untuk lepaskan segala-galanya. Macam hari ni pasal assignment semua kena marah apa semua, dia nak ada tempat luar. Betul. Sebab as counselling ada yang as counselling, kita as PRS. Sebagai PRS ada kita tak semua orang, walaupun kita cakap PRS tu tempat untuk orang, contoh kami, lepas tu ada kawan-kawan kami, ada je yang macam dia cakap bukan boleh percaya sangat pun dia orang. Ya, ada yang macam tu. Ada yang macam dia memang dah tahu dah yang dia akan percaya kita kan. So kita ambil side yang tidak percaya kat kita. So dia tak percaya kat kita, dia tak percaya dengan PRS. Jadi dia nak percaya kepada seseorang lah. Jadi sebab itulah dia bermula daripada dia teman. Macam trust issue tu. Ya betul. Dia kena ada teman. Jadinya daripada situlah terciptanya cinta kampus tu. Ada yang memerlukan disebabkan yelah takut tekanan kan. Tekanan sekarang lagi lah, depression. Macam terlampau banyak assignment, stress yang melebihi. Sometimes ada student they can't handle the stress. Jadi benda tu macam akan efek pada diri sendiri. Jadi kalau diorang tak lure benda tu, maksudnya dia macam tak selesaikan masalah tu, jadi dia akan jadi susah.
Bukan untuk diri dia je, tapi maybe untuk, kalau contohlah dia dah merosak diri dia dah negatif, dia tak datang kelas, assignment dia tak buat, jadi dia akan bukan sahaja menyusahkan untuk diri sendiri, tapi menyusahkan juga kepada classmate dan lecturer. Betul. Jadi saya setujulah apa yang Mel cakap tu. Tu antara benda-benda Jadi yang macam slow sikit suara dia. Dia dah kuat sikit. sebab kat sini dah dia macam ada orang yang tengah tengok. Jadi saya macam okey je. Baguslah hari ni dia sopan santun. Kalau tak selalu dia tak behave. Astagfirullahaladzim. Inilah saya. Saya harap part yang saya gelak-gelak tu semua di-cut lah. Editor tolong lebih sikit. Nanti saya bayar gaji lebih sikit. Tu gaji pertama. Tu gaji pertama. Okay. Untuk cinta kampus, sebab tak masuk. Lagi cinta kampus sebab apa? Kalau kita cakap pasal support system kalau dalam pepatah kata Indonesia, diorang akan lebih cakap yang cinta itu semangat. Jadi bukanlah cinta sekadar cinta manusia, tapi cinta kepada Allah. Cinta yang Maha Satu lah. Pada Tuhan masing-masing yang bagi yang non-Muslim. Betul. Sebab pasal cinta, orang kata cinta ni sebenarnya besar. Cinta tu semangat. Ya betul. Cinta ni dia kata semangat. Tadi patah Indonesia mengatakan cinta itu semangat. Betul. Tapi kita as Muslim sepatutnya kita akan ada jaga, orang kata ada jaga batas. Kita ada limit. Betul. Kita as orang Islam kita ada limit. Kita tak boleh macam terus memang orang Melayu biasanya orang Melayu sendiri pun dia ada step by step dia kan. Cara pengenalan, kita nak rapat lagi. Kita bukan jenis yang terus je terus bukan, apa semua macam tu lah. Jadi kita as student, saya pun ada dengar orang cakap, bukan orang cakap lah, memang orang kata orang cakap dengan orang kata sama tak? Sama. Sama. Orang tu mungkin orang lain mungkin lah cakap sama. Sebab saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang orang kata pandai lah, alim ke tak, tapi saya pegang ada kata yang mengatakan ilmu dengan maksiat tidak akan bersatu. Jadi kita as student, walaupun kita faham tak, kita kan kawan-kawan kan. Kawan-kawan mesti ada macam kau tak ada awet kau ada jadi masalah. Jadi benda tu macam tak orang kata macam FOMO nak ada someone tu sebab nak trend je. Orang cakap apa nama ni, benda tu ada je. Ya betul. Padahal tak ada efek bagi dia dan tak ada efek pun untuk orang tu pun. Cumanya orang nak adakan someone tu sebabnya aku dah ada someone, so aku boleh lah buat trend tu lah, boleh aku cakap kat kawan-kawan aku lah, macam tu. Like they proud what they have. Betul. Sebab kata untuk kita yang semakin mendewasa ni, lebih baik kita untuk lebih fikirkan diri sendiri. Tapi saya tak suruh untuk korang selfish. Cuma kita dalam semua situasi, kita dah lepas fikirkan orang lain, kita kena fikirkan pasal diri kita sendiri. So benda ni yang kita buat ni bagi dia bagi kebaikan tak untuk diri kita dan orang sekeliling. Kadang-kadang kita juga ambil risiko lah. Dia tak baik untuk semua orang, tapi baik untuk diri kita, yang boleh membuatkan kita rasa macam kita benda ni tak baik, jadi biar kita je lah yang menjauh, biar kita je yang undur diri daripada benda-benda yang negatif macam tu. If kalau macam kita tak boleh nak handle benda tu kan, just macam maybe kita perlukan kawan untuk handle sama-sama. Ataupun if kalau memang tak boleh, then kita terpaksa retreat lah benda tu. Ya betul. Apa nak paksa lagi. Untuk disebabkan keperluan dalam perhubungan tu, situation sebenarnya. Kalau situation sebenarnya ada macam masing-masing lah. Itu adalah orang kata apa, pendapat pilihan. Pilihan masing-masing. Choice. Kemain choice. English kemain. Okay. Itu disebabkan ada pilihan masing-masing. Sebab masing-masing dah besar. Kita kena fikir macam mana kita nak uruskan masa kita dengan adanya hubungan. Rasa kalau tak boleh, cepat-cepat dia cakap, saya rasa ni kita bukan menolak dengan cara yang macam aku tak suka kau aku tak boleh macam ni. Jangan. Betul. Sebab kita sebab semua orang ada perasaan. Yes, betul. Semua orang ada perasaan. Kita kena hormat perasaan orang-orang tu. Jadi mungkin cara yang terbaik untuk kita macam tak apa kot, kita berkawan tapi jangan yang serius. So daripada sini kita macam kita boleh study sama-sama tapi jangan berdua. Ajaklah kawan-kawan yang lain daripada kita mengundang maksiat.
daripada mengundang fitnah. Kan Betul. dekat kampus kan ramai orang kan. Jadi benda tu macam kita boleh hindarkan. Ya betul, kita boleh Kurangkan. hindarkan benda tu. So untuk korang saya harapkan dapat, macam ni kita nak cakap Apa tu? saya ada dengar, bukan saya dengar lagi, orang cakap lagi ni pasal sama ke? saya rasa macam tidak kot. Bukan orang zaman, macam baca dekat TikTok ke, media sosial kan, Allah dia tak bagi apa yang kita perlu. Allah tak bagi apa yang kita mahu, tapi dia bagi apa yang kita perlu. So Allah sebenarnya dah aturkan perjalanan kita daripada lahir sampai nanti sampai akhir hayat nanti. So kita just follow the flow je. Jangan terlalu mendesak untuk mencari seseorang tu macam aku kena dah umur dah berapa ni, kena. Usaha tu perlu ada, cuma jangan keterlaluan orang kata. So kalau dah sampai masa rasa macam dah cukup duit dan rasa macam orang tua pun dah okey, kita go through, InsyaAllah Allah pemudahkan. So saya peganglah kata-kata tu, Allah tak bagi apa yang kita mahu, tapi dia bagi apa yang kita perlu. Keperluan kita rasanya macam belum lagi keperluan kita untuk mendapatkan pasangan pada waktu kita zaman belajar. Itulah, kita kena follow je. Bukan okey aku rasa macam aku dah tak ada harapan. Tak, kita ada orang kata perjalanan hidup orang masing-masing. Perjalanan apa orang kata, perjalanan hidup kita individu masing-masing. Walaupun kita dekat dalam satu family, cara ayah kita lain, cara mak kita lain, cara adik kita lain, akak kita lain. So kita kalau boleh boleh lah. Kalau boleh lah. Kalau boleh lah. Cuma itulah, kita as Muslim kita kena balik juga kepada agama kalau melibatkan perhubungan. Sebab melibatkan perhubungan ni satu orang kata situasi yang sangat besar lah. Dia isu yang sangat besar. So kita makin dewasa, kalau orang tak bagi tahu kita kena cari ilmu tu. Cari boleh tak kita nak berkawan dengan orang ni dengan batas macam ni. Kita yang kena cari ilmu tu. Tak semua ilmu dia datang kepada kita yang kena cari ilmu tu. Betul. Dan ada juga tau dalam situasi macam trend sangat apa dekat TikTok kan. Kita tengok macam diorang ni belajar sama-sama daripada IPT yang sama and then kahwin. Benda tu diorang means macam mana, sesuatu perkara tu mematangkan kita. Betul. Jadi kalau kita pandai handle benda tu, boleh saja sampai ke arah yang lebih baik kan. Why not? Jadi why not kalau kita cuba buat benda tu. Tak salah ada kawan lebih berkawan, tak salah. Cuma cara kita how kita nak engage dengan benda tu. Betul. Faham, noted, terima. Terima kau cakap. Dia macam dah tiba masa untuk dia lelapkan mata. Walaupun sebenarnya awal lagi ni. Tapi itu sahajalah. Saya rasa itulah perkongsian daripada kita orang. Betul? Pengalaman daripada kita orang yang kita orang bukan jenis really pro benda ni. Pro benda ni. So kita masih newbie lagi kan. Jadinya setiap perkara tu ada benefit. There is a pros and a cons. Yes. Untuk isu yang tadi cinta kampus tu, kalau korang ada rasa macam korang nak luar something ada pengalaman ke pengalaman sendiri ke nak cerita, boleh bagi dekat komen kat bawah. Ya, betul. Komen kat bawah and email dekat emailkan dekat kita orang. Kita dekat ada mana? sediakan email. Nanti korang boleh email daripada segi tajuk ke, korang cakap nak next tajuk lah. Boleh korang boleh recommend kita orang tajuk apa-apa yang kita orang boleh untuk dibincangkan untuk next podcast. Betul. Okay, korang boleh pergi kat description, tengok email kita orang. Okay, and then korang boleh lah bagi dekat situ. And kalau ada apa pengalaman cerita ke, boleh korang komen dekat bawah situ. Kalau ada benda-benda buruk ke, macam daripada segi macam suara tak jelas lah untuk episod kali ni, let us know. Macam tak best lah, sebab tak banyak cakap lah kan, atau sebab banyak sangat cakap lah. Kenapa Acap terlalu behave ke kan? Ya Allah, ini dah jadi macam personal ni. Inilah saya kalau korang nak kena. Pakai je. Alamak. Okay, kalau kita nak kena nak lebih-lebih pun tak apalah kan, sebab editor pun kesian jugalah. Okay. Itulah itu saja daripada kami. Jadi korang kena jaga diri korang. Okay.
Okay. Sekarang pula dah dunia akhir zaman. Ya tahu. Jadinya kita kena jaga kita. Lah dah macam Kita zaman-zaman jaga COVID kita. tak. Kejap sebelum habis. Mel tak nak tanya ke kenapa saya pakai baju Melayu hari ni? Oh ya. Lupa. Kenapa pakai baju Melayu, Cap? Hari ni saya pakai baju Melayu sebab musim raya lagi lah. Selamat Hari Raya. Hari untuk kita bersukaria. Itulah sebab sedikit lah sebab saya risau nak menghabiskan lagu ini yang orang kata dinyanyikan oleh Mel sendiri. Saya agak macam merungsingkan tapi tak apa. Sedap kan? Dia macam terlalu sedap. Nasib baik tak hujan sebab tadi dah hujan ribut. Betul. So dia tahu malam ni akan ada orang yang akan nyanyi, jadi dia ribut dulu baru. Sebab kita skip pasal nyanyi ni. Kita skip pasal nyanyi. Okey, saya rasa mungkin sampai situ saja. Kalau menyebabkan cerita kampus ni, kalau ada yang tak kena dengan korang rasa macam tak setuju dengan kita orang, korang komen je apa-apa semua dekat bawah. Tapi, okey? masih please do give us a support sebab kita orang pun masih newbie dalam podcast. Okay? Ya betul. Ini first time saya masuk podcast. First time masuk YouTube, guys. Dia macam tu. Dia macam, what's up, guys? Ya. Tapi tu pakai A lah. Ya betul. Okay, jadi korang boleh follow. Kalau nak follow IG ke, boleh je korang follow. Nanti kita orang akan bagi tahu editor kita untuk next apa antara isu yang diorang ni ramai lah untuk komen ni apa. Kita akan pilih yang tu lah. Betul. Yang paling ramai komen. Yang tak, kita orang macam tak pilih tu, janganlah kecil hati. Dia macam okay, maybe next tajuk kita boleh buat. Yes. Dia macam okay, next tajuk nanti kita boleh lah pilih yang ni lah. Okay, like, subscribe, turn on notification. Okay. Apa lagi? Ting 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 ting. Nampak ting ting ting. Nampak tak? Kita orang dah sikit lagi. Korang jangan lupa email kita orang. Dekat mana? Cari dekat link description bawah. Yes, rasa tu je kan? Yeah. Okay, jadi saya harap apa yang kami bincangkan tadi ada sedikit yang beri manfaat kepada siapa yang melihat dekat luar sana. Okay, saya harapkan mana yang buruk tu datang daripada kita orang dan yang baik tu hanya datang daripada Allah SWT lah. And thank you so much untuk korang yang sudi tengok podcast ni dan dengar podcast ni. Yes. Okay, and rasa macam itu sahaja daripada kita orang. Okay. Nanti jumpa. Ada hashtag. Nanti jumpa lagi. Okay. Nanti jumpa lagi and hashtag bina diri bantu rakan. Hashtag PRS Family. Dari siswa untuk siswa. Bye.